Ini safety boot baru sampai. Dia hantar macam ni aja dalam plastik macam ni. Tak ada apa-apa kotak. Tali pun belum pasang, memang baru lagi. Tengok safety shoes Samban sekarang. Macam mana design? Dia buat design macam design kasut berjalan-jalan ataupun kasut jogging. Dia ada steel toe ni depan ni besi. Depan besi. Dengar tu. Lepas tu dia tak boleh ni lah, tak boleh bengkok tak boleh nak dilipat lah. Sebab dia ada plate ni untuk keselamatan. Kalau kita tercucuk paku ke, tercucuk skru, tercucuk duri ke apa, tak tembus katanya lah. Kalau kita tak pasang tali ni pun, tali yang dia bagi, kita boleh pakai juga tali ni yang dia dah siap pasang ni. Dia macam tali tangsi ni. Dia jenis pusing-pusing macam ni untuk ketatkan. Tapak dia macam ni lah, tapak rata macam ni. Dia punya dalam ni semua ada bantal-bantal dia. Dekat lidah dia pun ada tilam bantal yang tebal. Sini semua tebal. Dia punya insole pun tebal. Rasa tak cukup lembut lagi, dia bagi juga ni tapak dalam ni dia bagi lagi. Yang nipis punya lah. Kalau tengok daripada harga dia dan juga barang dia ni, saya rasa puas hati lah. Ini safety boot ni, safety shoe ni. Cantik Tepi ni semua lembut. Ni getah Tebal, cantik.